Hey, what's up guys? So, semua resipi semalam korang dah buat kan? Sebab hari ni kita nak switch pergi ke International Studies. Kita nak buat ayam peri-peri. Sangat senang guna air fryer je. So, ambil 2 lada benggala, 2 bawang merah, 5 ulas bawang putih, 5 cili padi. Korang potong kasar, gaul dengan minyak masak. And kita bakar dalam air fryer pada suhu 200 Celsius selama 20 minit. Dia akan keluar garing macam ni lah. Lepas tu letak semua dalam blender. Peras paruh biji lemon. Masukkan 1 sudu makan oregano. Yang ni boleh cari dekat bahagian spices lah. And then masukkan 1 sudu kecil garam, setengah cawan minyak masak, segenggam kecil daun ketumbar, and then tambahkan 1 sudu kecil gula. Lepas tu kita blend. Simple saja, dapatlah kita punya peri-peri sauce. Okey, untuk ayam pula, kejap mana ayam ni? Cepat. Okey, ayam ni korang letakkan garam sikit. Lepas tu korang masukkan sikit sos yang kita dah buat tadi tu. Make sure dia rata rapi semua. Perap 20 minit baru kita bakar. Sama macam suhu tadi 200 Celsius juga selama 20 minit. So daripada buat sos, perap dan bakar total lebih kurang sejam lah. Senang saja. Okey, untuk sos dia pula ambil lebihan barang blend tadi. Korang tambahkan 1 sudu butter, panas ke atas kuali sekejap. Siap lah dia punya sos. Sangat simple, sangat senang, boleh try. Yang mana masih buat ayam sos plum tu, please you guys dah sangat-sangat behind ke belakang, so please keep up. Try buat ayam ni pula hari ni. Okay, so boleh try makan dengan family. Sangatlah sedap rasa dia. Selamat mencuba.